Dalam dunia serba moden ini, komunikasi bukan lagi sekadar bertentang mata. Dengan satu sentuhan di skrin, mesej boleh sampai ke seluruh dunia dalam sekelip mata. Itulah kuasa komunikasi digital, jambatan penghubung antara manusia tanpa sempadan masa dan tempat. Dulu, surat mengambil masa berhari-hari untuk sampai. Kini, dalam beberapa saat, mesej, gambar dan video boleh dikongsi melalui WhatsApp, Telegram, TikTok dan Instagram. Teknologi ini memudahkan kita berhubung, belajar, bekerja dan berniaga. Malah, mesyuarat pun boleh dijalankan secara maya. Namun, di sebalik kemudahan ini, kita juga perlu bijak berkomunikasi secara digital. Satu mesej yang disalah tafsir boleh menimbulkan kesalahfahaman. Oleh itu, amalkan etika komunikasi digital, hormati privasi, elakkan menyebar fitnah dan fikir sebelum menaik. Komunikasi digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang nilai kemanusiaan, kejujuran, empati dan tanggungjawab. Jika digunakan dengan bijak, komunikasi digital mampu membina hubungan yang kukuh, memperkasa ilmu dan menghubungkan dunia. Era kini bukan lagi soal siapa paling canggih, tetapi siapa paling berhemah dan beretika dalam dunia digital. Mari jadi pengguna digital yang pintar kerana masa depan komunikasi bergantung pada cara kita menggunakannya hari ini. Selamat sejahtera, salam Malaysia Moden. Selamat datang ke forum kami yang bertajuk hasil daripada tugasan 2, komunikasi digital dan pendidikan. Kami akan memperincikan keutuhan wacana, rujukan sahih dan kejelasan hujah yang menjadi teras kepada kerangka KPB, iaitu kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa. Seterusnya, objektif utama forum ini adalah untuk mengupas tentang gagasan besar kita, iaitu komunikasi lisan dan tulisan berintelektual berdaya saing merentas global. Komunikasi bukan sekadar menyampaikan, tetapi memimpin cara berfikir. Baiklah, hari ini saya bernama Sanjay Sorat Sivanesan selaku moderator diiringi 2 orang panelis berwibawa, iaitu di sisi kiri saya yang akan fokus kepada evolusi komunikasi dan pedagogi KPB, dan di sisi kanan saya pula yang akan memperinci aspek kebat, kemahiran insaniah dan strategi penambahbaikan. Baiklah, rangka perbincangan kita merangkumi 5 teras. Teras 1 ialah evolusi bahasa komunikasi digital. Teras kedua adalah keberkesanan penyampaian ilmu. Teras ketiga adalah KPB dan komunikasi berkesan. Teras keempat adalah kebat dan kemahiran insaniah. Dan akhir sekali, teras kelima iaitu cabaran dan strategi. Baiklah, tanpa mengelakkan masa, mari kita mulakan dengan teras pertama, iaitu evolusi bahasa komunikasi digital. Dari Durga, reformasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam kurungan ICT telah mencetuskan ledakan digital. Bagaimanakah anjakan ini secara khususnya mengubah gaya dan etika komunikasi dalam konteks pendidikan? Terima kasih, Monitor. Anjakan ini menandakan peralihan media daripada nota tulisan tangan dan surat rasmi kini kepada WhatsApp, Google Meet dan Learning Management System, iaitu LMS. Perubahan ini sememangnya mempercepatkan penyebaran maklumat, namun ia turut menuntut penyesuaian gaya bahasa akademik. Kita sedia maklum, kejelasan seringkali terkorban demi kebiasaan digital. Mesej yang ringkas seperti akronim atau emoji dalam konteks tugasan rasmi boleh,
mengaburkan maksud. Bukan itu saja, situasi ini menentukan gaya. Misalnya, komunikasi mengenai koordinasi kumpulan di WhatsApp boleh santai, tetapi email kepada pensyarah mesti mengekalkan barat bahasa akademik dan formal. Ini selari dengan penegasan rasmi Bu Ahmad pada 2012 dalam esei bahawa guru berperanan sebagai penyelaras sumber dan pembimbing etika dalam ekosistem digital. Baik, adakah penambahan daripada panelis kedua? Ya, saya ingin menyentuh elemen C4, komunikasi KPBB di sini. Koheren bukan hanya dalam tulisan, tetapi juga dalam lisan. Menanda wacana lisan seperti justru, kontradiksinya, selain itu, atau walau bagaimanapun, adalah talian penghubung yang mengekalkan kesinambungan puja, terutamanya ketika beralih idea di platform digital yang serba pantas. Selain itu, pertimbangan kesopanan dan kesantunan mesti diutamakan. Nada harus profesional, jelas dan berhemah. Contohnya, elakkan menaik menggunakan huruf besar, caps lock, kerana ia ditafsirkan sebagai menjerit dalam budaya digital. Kita perlu memastikan maruah wacana akademik dikekalkan, walau di mana platform sekalipun. Baiklah, secara tegasnya, medium berubah tetapi koheren, iaitu keutuhan wacana dan etika kesantunan dan kejelasan keutuhan hujah mesti konsisten. Komunikasi berintelektual memerlukan kita mengawal medium, bukan sebaliknya. Seterusnya, baiklah, saudara Sugiten, apakah bukti empirikal yang menyokong tuntutan bahawa komunikasi digital meningkatkan keberkesanan menyampaikan ilmu, bukan sekadar menggantikan bilik kuliah? Bukti yang paling ketara ialah fasa PDPI semasa pandemik COVID-19. Kajian Muhammad Nur dan Lim pada 2020 merujuk dapatan bahawa alat seperti Padlet atau Google Meet berjaya mengekalkan keterlibatan kognitif pelajar dari rumah. Kunci keberkesanan di sini ialah mesej guru yang jelas, tersusun dan bernada sokongan. Seterusnya, fasilitasi maklum balas terpimpin menjadi lebih sistematik. Google Classroom membenarkan aliran tugasan dan feedback yang berterusan. Manakala Zoom memudahkan interaksi lisan dengan ciri seperti breakout rooms dan berkongsian skrin visual secara sinkronis. Baiklah, terima kasih saudara Sugiten. Saudari Durga, adakah dengan anda contoh-contoh teknik? Ya, ada. Kualiti komunikasi guru itu tersendiri adalah penentu. Guru yang mengamalkan koheren lisan akan mulakan sesi dengan, untuk hari ini, kita akan merangkumi objektif, kandungan, aplikasi, dan kesimpulan. Ini mengariskan struktur yang jelas. Dalam komunikasi bertulis akademik, contohnya dalam forum LMS, gunakan peralihan yang eksplisit. Pertama, hujung ini didukung oleh kajian, iaitu nama penulis. Selain itu, dasar KPM, iaitu pada tahun, turut memperkuatkannya. Walau bagaimanapun, perlu kita teliti jurang digital, teknik ini meningkatkan keutuhan wacana. Baiklah, mesejnya sangat jelas. Teknologi ialah saluran nilai sebenar. Komunikasi digital terletak pada struktur, etika penyampaian dan kemahiran guru sebagai komunikator yang empati. Mari kita lihat bagaimana ini menyuburkan KPB. Seterusnya, saudari Durga, KPB berteraskan 6C, termasuk komunikasi dan kolaborasi. Bagaimana komunikasi digital yang efektif menyuburkan persekitaraan dan pedagogi yang berorientasi pembelajaran bermakna KPBB. Kunci utamanya adalah konstruktivisme. Alat seperti forum maya di LMS atau Padlet membolehkan pelajar membina pengetahuan melalui pengalaman dan dialog reflektif. Pelajar tidak hanya menerima tetapi membina hujah, menganalisis
dan mensintesis maklumat dalam komunikasi pembelajaran. Aspek kolaborasi pula disokong melalui tugasan bersama di Canva atau Google Slides. Di sini, pelajar berlatih komunikasi lisan yang berkesan untuk pembentangan. Mereka juga belajar mengawal intonasi, bahasa tubuh digital dan struktur ujar agar naratif visual dan lisan itu meyakinkan. Baiklah, Saudara Sugiten, adakah apa-apa tambahan untuk penerangan Saudari Durga? Ya, melangkaui komunikasi lisan dan tulisan, R1 Rigor menuntut pelajar mengaplikasi pemikiran kritis dalam memilih maklumat. Kita mahu pelajar mensintesis sumber dari pelbagai aras, bukan hanya buku teks tetapi juga jurnal berwasit dasar pendidikan digital KPM 2021 dan laporan kes untuk membina naratif yang utuh. Interdisciplinary pula membolehkan pelajar mengaitkan bahasa dengan psikologi pendidikan dan teknologi. Sebagai contoh aktiviti, minta pelajar mencadangkan intervensi komunikasi komuniti sekolah melalui kempen poster digital etika ber-WhatsApp untuk ibu bapa dan guru. Ini adalah aplikasi idea asli. Baik, justifikasinya, inilah intipati komunikasi berintelektual berdaya saing, bukan setakat menyampaikan tetapi memperkukuhkan pemahaman audien dan mempengaruhi cara berfikir mereka dengan hujah yang sahih. Baiklah, Saudara Sugiten, saya nak tanya satu soalan yang sangat kritikal, iaitu apakah amalan dan rubrik konkret yang boleh kita gunakan untuk mengukur kebat dan kemahiran insaniah pelajar melalui komunikasi digital? Baiklah, untuk mengukur kebat, kita perlu membangunkan rubrik komunikasi bertulis yang menilai kejelasan tesis, ketepatan bukti, penggunaan penanda wacana yang sesuai, iaitu didaktif dan induktif, dan ketepatan rujukan. Bagi komunikasi lisan seperti pembentangan Zoom, kita nilai struktur hujah, penggunaan data lisan dan respons kritikal terhadap soalan yang spontan. Saya cadangkan latihan reflektif jurnal Google Docs. Pelajar dinilai pada keupayaan mereka untuk menilai hujah sendiri, iaitu meta-ignoratif. Dengan frasa seperti, oleh itu, saya membuat kesimpulan, atau namun demikian, saya perlu membetulkan bias ini. Ini melatih pemikiran kritis mereka. Baiklah, penjelasan yang sangat jelas. Okey. Saudari Durga, bolehkah anda memberi contoh-contoh kolaborasi? Baiklah, bagi kemahiran insania, terutamanya C3 kolaborasi, kita perlu tunjukkan empati sidang, budaya dan pengiliran suara. Sebagai contohnya, moderator atau guru perlu sentiasa memastikan semua ahli kumpulan terlibat keterangkuman. Ini meningkatkan kualiti idea. Maklum balas berhema juga adalah kemahiran insania yang tinggi. Bukannya menyanggah, tetapi saya aman memahami ujar anda tentang X, tuan atau puan. Namun mungkin kita boleh teliti juga data Y daripada laporan, iaitu tahu, untuk melengkapkan gambaran. Ini menunjukkan penghormatan terhadap pandangan orang lain. Baiklah, kesimpulannya, komunikasi yang matang melahirkan pemikir yang kritis dan beretika. Inilah asas daya saing global yang kita buru. Baiklah, saya ada satu soalan kepada dua-dua panelis, iaitu Saudara Sugiten dan Saudari Durga. Cabaran digital tidak boleh dihindar. Oleh itu, apakah cabaran utama dalam memastikan komunikasi digital berintelektual ini dan bagaimana boleh merespon secara sistematik? Cabaran utama ialah ketulinan maklumat. Dalam lautan data, pelajar perlu diajar untuk menapis sumber. Kita perlu mengelak blog tanpa sandaran ilmiah dan mengutamakan jurnal berwasit, dasar rasmi KPM dan buku ilmiah dalam rujukan. Hanya rujukan sahih dapat menjamin keutuhan wacana kita. Cabaran kedua, gangguan teknikal.
Strategi respons ialah pelan kontingensi yang sistematik. Sentiasa rekod sesi kuliah Zoom untuk capaian asinkronus. Sediakan bahan berkata rendah iaitu PDF atau teks dan tetapkan arahan yang jelas bila talian terputus. Baiklah, seterusnya, Saudari Durga, bolehkah anda memberi strategi-strategi untuk menyelesaikan cabaran tersebut? Antara strategi adalah kita perlu mengukuhkan literasi maklumat melalui kerangka R1 Rigor. Perkenalkan CRAAP test iaitu Currency, Relevance, Authority, Accuracy dan Purpose untuk menilai sumber digital. Ini adalah kemahiran yang penting yang tidak boleh diabaikan. Selain itu, pembangunan infrastruktur komunikasi pula bermaksud mencipta template, email, slide dan nota khusus yang standard untuk mengekalkan koheren dan profesionalisme institusi. Penilaian berterusan melalui peer review berstruktur dan rubrik komunikasi boleh memacu penambahbaikan. Tegasnya daripada dua-dua respon kepada cabaran dan strategi adalah dengan fokus pada literasi etika dan pemerkasaan. Barulah komunikasi digital ini menjadi aset bukan liability wacan. Baiklah, sebelum merumus, mari kita sematkan wibawa akademik forum kita. Hujah-hujah yang diperincikan hari ini tidak dibina atas kekosongan. Rujukan teras kami dalam esei adalah berasaskan jurnal berwasit dan dasar rasmi, termasuk kajian oleh Abdul dan Yusuf 2024 mengenai etika dan dasar pendidikan digital KPM 2021. Seterusnya, aplikasi rujukan kami adalah konsisten setiap tuntutan. Contohnya, keberkesanan Padlet dipadankan dengan data atau prinsip yang disahkan oleh Kamarudin dan Zainal 2021. Ini menjamin keutuhan wacana dan ketepatan akademik dalam kerangka KPB. Seterusnya, sebagai rumusan akhir, 5 dapatan utama kita adalah seperti berikut. Pertamanya ialah medium digital memperkasa kelajuan dan akses, tetapi disiplin wacana dan etika menentukan mutu. Dapatan kedua adalah komunikasi berstruktur, meningkatkan kefahaman guru pelajar. Seterusnya, dapatan ketiga adalah KPB berkembang melalui dialog refleksi, konstruktivisme dan fasilitasi guru. Seterusnya, keempat ialah kebat dan kemahiran insania boleh diukur melalui rubrik komunikasi lisan dan tulisan yang teliti. Seterusnya, dapatan kelima adalah cabaran diatasi melalui literasi maklumat dan pelan kontingensi teknikal. Akhirnya, big idea iaitu berintelektual, beretika dan berdaya saing merentas global. Saudara-saudara sekalian, komunikasi digital bukan sekadar teknologi, tetapi ia adalah seni mempengaruhi cara berfikir audiens dengan hujah yang sahih dan beretika. Kekalkan integriti wacana ini. Marilah kita teruskan amalan disiplin wacana yang jelas, berhemah dan bersandar bukti. Inilah keupayaan berintelektual yang akan menjadi kekuatan daya saing kita di persada global. Dengan itu, tamatlah sesi perkongsian ilmiah kita pada hari ini. Terima kasih kepada panelis pertama iaitu Durga dan panelis kedua iaitu Saudara Sugirten atas huraian tuntas. Kami menantikan maklum balas membina untuk penambahbaikan berterusan. Sekian, terima kasih, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Salam Malaysia Madani.
Dunia kita sentiasa berubah. Dari zaman batu ke zaman besi, ke zaman digital hari ini, satu perkara yang tidak pernah berhenti berkembang ialah teknologi. Evolusi teknologi telah mengubah cara kita hidup, belajar, bekerja dan berkomunikasi. Kalau dulu semuanya perlahan dan manual, kini semuanya pantas dan automatik. Mari kita imbas bagaimana teknologi berkembang dari dulu hingga sekarang. Dahulu, kehidupan serba sederhana. Tiada telefon pintar, tiada internet, tiada media sosial. Namun, manusia tetap kreatif dalam mencari cara untuk berhubung. Berlakon gaya lama. Mak, saya nak telefon kawan. Angkat telefon lama, pusing daya rotan. Tunggu jap, baru nombor ketiga. Begitulah keadaan dulu. Nak telefon pun ambil masa panjang. Menulis surat pun ambil masa berminggu untuk sampai. Tapi, bila surat diterima, perasaannya sangat bermakna. Teknologi hiburan juga berbeza. Orang dulu dengar lagu guna radio, tengok gambar hitam putih dan ambil gambar dengan kamera filem yang perlu dicuci dulu. Berlakon gaya lama. Hei, jangan buka gulungan filem tu. Nanti gambar rosak. Kini, segalanya berubah. Dunia semakin laju dan teknologi menjadi sebahagian penting dalam kehidupan kita. Telefon bukan lagi sekadar alat untuk bercakap. Ya, kamera, televisyen, jam dan komputer dalam satu genggaman. Gaya moden. Saya boleh edit video, beli barang dan belajar semua guna telefon je. Internet pula menjadikan dunia tanpa sempadan. Maklumat hanya satu klik di hujung jari. Dulu, nak cari maklumat kena ke perpustakaan. Sekarang hanya perlu type di Google. Teknologi juga mempengaruhi cara kita belajar. Kelas kini dijalankan secara dalam talian melalui Zoom, Google Meet dan platform-platform e-pembelajaran. Cikgu, saya tak boleh buka kamera, internet slow. Semua ketawa. Seterusnya, evolusi teknologi banyak membawa kebaikan. Ia memudahkan urusan seharian, mempercepatkan komunikasi dan membuka peluang baru. Dalam bidang perubatan, teknologi membantu menyelamatkan nyawa. Dalam bidang pendidikan pula, ia memudahkan proses pembelajaran jarak jauh. Seterusnya, dalam bidang perniagaan pula, ramai orang berjaya berniaga secara dalam talian melalui Shopee, TikTok Shop dan media sosial yang lain. Teknologi juga membantu memperkukuh hubungan keluarga. Walaupun jauh, kita masih boleh berhubung melalui panggilan video. Namun, di sebalik kecanggihan ini, teknologi juga membawa cabaran. Antaranya cabaran ialah ketagihan telefon pintar, penyebaran berita palsu, buli cyber. Semua ini kesan negatif yang perlu dikawal. Hei, tengok ni, saya dapat berita panas. Narrator 1. Menyapuk. Tapi, awas semak dulu sumbernya. Tapi Narmi. Tapi, awas semak dulu sumbernya. Inilah pentingnya etika digital. Kita perlu bijak, berhati-hati dan bertanggungjawab dalam dunia maya. Dari mesin type ke komputer riba, dari telefon berwayar ke telefon pintar, evolusi teknologi membuktikan manusia sentiasa berinovasi. Teknologi bukan lagi pilihan, tetapi keperluan. Namun, cara kita menggunakannya menentukan masa depan dunia kita. Gunakan teknologi untuk kebaikan, bukan keburukan. Sebarkan ilmu, bukan fitnah. Kerana dunia digital ini bukan sekadar tentang kemajuan. Ia tentang tanggungjawab, etika dan kemanusiaan.
Teknologi berubah setiap hari, tetapi nilai manusia kekal selamanya.